What's good guys, welcome back to Saya Work Stadium and Venue. So kita nak update Stadium Shah Alam atau KSSA. Ramai yang kata dah ada progress. So ini Stadium Shah Alam sebelum ni. So ada beberapa yang dorang update dalam FB dorang. So ini adalah projek baru KSSA seperti yang korang tahu. Kita recap sikit lah. So ada banyak benda yang dorang upload, iaitu grafik mana KSSA akan berfungsi in the future lah. So ini semua sedia maklum, tapi orang nak tahu apa update pada projek KSSA ni. Nampak agak lambat sikit berbanding tahun lepas bila diorang robohkan dengan cepat, lepas tu senyap. Aku nak update pun sebenarnya tak ada benda sangat aku nak update. Cuma beberapa minggu ni ada nampak ciri-ciri macam ada sedikit improvement lah. So bulan Januari itu 16.1 6.6%, dan 23 Februari page rasmi update 7.33%. So ini adalah Stadium Paul Jude, inspirasi kepada Stadium Shah Alam diambil dari Croatia, iaitu stadium berkapasiti 33,987,000. Orang tanya dan orang petikai kenapa Stadium Shah Alam perlu dirobohkan. Okey, Stadium Paul Jude ni pun sekarang ada masalah yang diorang plan untuk reshuffle, iaitu tim Hajduk Split bermain di sini, tapi diorang pun ada buat plan untuk Stadium Paul Jude ni. Contohnya pertama diorang nak buat renovasi, iaitu buat stadium baru dan juga training ground di Stobrag bernilai 391.4 juta euro. Kemudian second option ialah upgrade stadium ni, expand sikit. This one yang paling murah lah, 82.5 juta euro, tapi ini pun tak sustainable lah, dan dijangka siap dalam 2030 juga. So third option ialah robohkan stadium ni dan buat stadium baru bernilai 316.1 juta euro. So dan diorang bermain sementara di Park Mladezi Stadium yang berkapasiti 10,000. So lebih kurang macam Selangor juga ni. Dan yang terakhir sekali ialah buat satu kawasan baru, naik kawasan baru di outskirt beserta 7,000 parking spaces dan public transport access. This one dijangka bernilai 577.7 juta euro. So this one paling mahal sebab dia nak buat training camp atau training center di Stobrag jugalah. So dalam artikel ni cakap yang paling sustainable ialah third option, sama macam Selangor, iaitu bermain di stadium sementara berkapasiti 10,000. Selangor main di stadium BJ lah, dan buat stadium baru dari scratch, lebih sustainable dan in the future lebih murah costing nak maintain. So kembali ke Stadium Shah Alam atau tapak KSSA ni, kalau terbang kita akan nampak beberapa tinggalan bangunan lama. Yang depan ni ialah kolam lah, takungan air yang membuat awal-awal hari tu aku dah pernah explain dalam video-video yang lepas, tahun lepas punya video. So ini aku rakam pada waktu pasar pagi atau pasar tani di tapak bazar dan tapak parking lot Stadium Shah Alam lah. So nampak ada lori, ada kran dan macam ada piling punya persediaan lah. Tapi tak apa, kita akan tengok dulu sekitar. So ini tapak Stadium Shah Alam, nampak dia macam berkawah ke dalam sebab dia orang naikkan struktur tanah beberapa meter di sekitar kawasan. Jadi piling masih belum start lagi. Mengikut komen beberapa orang kata dah start, tapi ada yang juga kata sebenarnya persediaan untuk piling lah, piling belum mula-mula. Jadi sebab itu aku tak update sangat Stadium Shah Alam. So kalau kau tengok sekitar, nampak banyak jentera di kawasan sekitar kolam ni lah. Dan depan tu ialah stadium mini dulu. Tengok yang macam padang berbentuk zigzag tu, itu ialah stadium mini. Kat track larian tu kau nampak kesan macam berbentuk track larian tu lah, track 8 lah. So tinggal kenangan. Sekitar kawasan stadium dia orang dah letak hoarding board, dan kalau kau terbang di depan ni berbentuk macam bulatan ni, ini ialah dulu ialah roundabout lah depan Stadium Shah Alam. So sejak ia ditutup, kawasan sekitar ni memang dah dibersihkan lah, ataupun dah ditarah lah, pokok-pokok pun dah ditumbangkan. Masih ada lagi kesan bulatan ni, dan kalau kau terbang depan ni dah tak nampak dah pintu masuk ataupun gerbang utama Stadium Shah Alam tu kan, yang tulis Stadium Shah Alam depan Stadium Shah Alam lama tu. Masih ada beberapa kawasan yang tak cabut lagi batu-batu parking tu, tapi kebanyakan area dah clear lah. So ini dari depan kau akan nampak
kawasan dia macam ni lah. Kesan dia masih nampak macam binaan lama, tapi struktur tu memang kebanyakannya dah dipecahkan lah. So kawasan sini nampak jalan tar masih ada. Inilah parking area atau tempat orang selalu main drift tu kan. Dan sebelah kiri ni ialah Circuit Go-Kart International Shah Alam. So ini pun dah dirobohkan. Nampak kesan dia lagi, tapi dah tak ada lah. Belah kanan ni masih ada tar lagi. Dan kawasan ni dah ditutup dengan hoarding board. So kalau naik atas sikit akan nampak track LRT Shah Alam lah, atau stesen LRT Shah Alam. So ini adalah track go-kart tadi. Ada nampak tasik warna biru ke apa, tak tahu kenapa ada warna biru tu. Kolam air tu, kawah air. So dekat sekitar ni akan nampak lah stesen LRT. Dan depan ni ialah tapak Stadium Melawati yang dah dirobohkan lah. Pada yang masih ingat lagi lah, sini dulu berdirinya Stadium Melawati, stadium indoor utama di persekitaran kompleks Stadium Shah Alam yang lama atau yang asal lah. So Stadium Melawati ni sangat berjasa lah, banyak tournament yang bermain di sini, termasuk yang last sekali ialah Piala Malaysia Futsal lah. So kalau terbang, keadaan hampir sama dengan beberapa siri yang aku buat sebelum ni. Sebab itu aku tak update Stadium Shah Alam, sebab bila aku terbangkan drone aku tengok tak ada major updates untuk aku rakam lah. Sekarang ni mungkin boleh ulas sikit sebab aku ambil masa gap yang lama sikit berbanding dengan video aku sebelum ni. So ini pula di kawasan parking lot Pasar Tani Stadium Shah Alam lah. Nampak kan beberapa jentera yang parking di situ. Dan kalau kepasan yang macam keren tu, dia berasa hitam lah. Tu macam itulah kot kata orang yang itu ialah dia penyediaan untuk piling lah. Nampak lori-lori masih bergerak membersihkan kawasan-kawasan yang diorang clear kan. Iaitu diorang naik ke tanah dan diorang korek lah. So kawasan yang sepatutnya menjadi laluan air keluar bila banjir tu masih belum dikorek lah. Jadi aku kira agak lambat juga progress stadium ni kalau banding dengan tahun lepas. Waktu ni dah hampir selesai dah perobohan Stadium Shah Alam. Sebab kita tahu lepas Stadium Shah Alam dirobohkan, dia senyap sekejap, lepas tu dia robohkan kawasan sekitar pula macam Stadium Melawati tu. Menjelang bulan 9 Stadium Melawati pun dah siap dijatuhkan lah hujung bulan 9 macam tu. So sekarang ni ini ialah tempat utama tertumpunya jentera-jentera yang buat kerja lah, macam lori nampak kan yang kat tanah-tanah ni. Diorang dah sorted beberapa area lah. Jadi mungkin diorang tengah menaikkan suatu tanah mengikut plan, tapi boleh nampak lagi tanda-tanda yang diorang akan korek buat saliran air untuk keluar lah. Iaitu diorang ada buat 2 saliran air utama yang akan membawa excessive of waters lah kalau hujan ke banjir ke kedua sungai yang berdekatan lah. Itu aku dah banyak kali explain, kau boleh cari video-video sebelum ni lah. Tapi ni aku pusing, aku tunjuk korang macam mana keadaan sekarang. Kau nampak sebab tu asal stadium dia macam berkawah. Aku tak dapat tengok macam mana longkang ataupun bowl like shape dalam stadium yang lama. Dulu dia sebenarnya ada bentuk bowl, tempat takuan air pada rumput. Tapi masa dia robohkan aku tak nampak bila kawasan yang sepatutnya menjadi bowl like shape tu lah ke dalam. So sekarang ni memang nampak macam kawah tu. So ini ialah depan tu kawasan go-kart tadi. Kolam air macam warna hijau-hijau biru ni, tak tahulah apa benda, letak antiseptik ke aku tak tahulah apa benda kan. So ini keluar bulatan depan stadium. So perumahan depan ni mungkin akan mengalami gangguan bunyinya lepas ni. So depan tu ialah tiang sekarang, bendera yang tertinggi yang ada bendera Selangor. So sekitar kawasan projek kita akan nampak, kalau ia siap, ia akan jadi satu tempat yang berpotensi tinggi dalam banyak industri dan bidang lah, terutama dalam pembangunan kawasan komersial, sukan dan juga hiburan lah. Itu kurang macam KL Sports City. Tapi buat masa ni aku tak tahulah sempat ke tak nak capai 2029 atau 2030, memandangkan sekarang pun dah separuh tahun 2026. So hopefully korang dapat sesuatu, dan see you guys in the next one.